Albert T, yang mana beliau membocorkan mereka-mereka terlibat dalam isu rasuah dalam negara, tidak kira di Sabah ataupun di Semenanjung. Malah pembocoran ini melibatkan juga orang penting dalam pentadbiran negara. Pada 29 hari bulan, negeri Sabah bakal memilih pemimpin. Tapi kalau orang Sabah pandai, tengok apa berlaku di Semenanjung. Kamu semua tengok pada isu Teo Beng Hock. Apa sudah jadi pada isu ni? 3 tahun pemerintahan kerajaan yang dulunya kononnya dizalimi. Pada hari ini tidak ada langsung pembincangan isu mengenai Teo Beng Hock. Tuntutan keadilan kepada beliau sampai ke hari ini sunyi sepi. Bagaimana orang Sabah yang hari itu berhimpun punyalah ramai, sampaikan sambutan hari kemerdekaan menjadi suram dikarenakan berlakunya satu pembunuhan kepada seorang kanak-kanak yang tidak ada pembelaan. Apakah detik hitam ini juga akan berlaku di Sabah? Jika kamu semua memilih, maka mereka yang terlibat di dalam isu yang sedang berlaku, rasuah yang berleluasa, dalam masa itu disebarkan video-video yang memang ada pengakuan. Jika anda semua memilih orang ataupun parti yang terlibat dalam isu tersebut, skandal tersebut, maka anda semua telah menoktahkan dalam diri anda bahawasanya kita akan mencari pemimpin yang bangsat untuk memimpin anak cucu kita. Detik yang ketiga, pada 30 hari bulan akan ada program pecah tanah yang akan dilakukan di Kampung Sungai Baru, Kuala Lumpur, yang mana mereka tidak mengendahkan titah Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Selangor apabila telah diwartakan bahawasanya tanah Sungai Baru itu bukanlah apa-apa, tetapi ianya adalah sebagai satu detik sejarah bagi negeri Selangor itu sendiri. Malah telah dikeluarkan jemputan khas untuk diadakan majlis pecah tanah pada 30 hari bulan ini. Maka ternoktahlah bahawasanya jika kita salah memilih pemimpin, inilah hasilnya. 3 detik hitam akan berlaku dalam 1 bulan. Bagaimana jika ke depan rakyat di Semenanjung sudah mula muak? Kami juga tidak sabar lagi untuk diadakan pilihan raya umum, kerana kami akan membuang mereka ke tempat pembuangan yang sepatutnya.